Jom jamak sikit. Kalau korang tengah cari dessert yang bukan sahaja cantik tapi sihat dan sedap, Dino House lah jawapannya. Dekat sini, korang boleh pilih 3 jenis topping tau. Yang paling istimewa, ais bingsu dia bukan guna sirap tiruan tapi memang segar dari buah sebenar. Itulah yang menjadikan Dino House dikenali sebagai low calorie bingsu, tanpa bahan tambahan dan tanpa pewarna tiruan. Dekat sini bukan je ada bingsu tapi ada makanan dan minuman juga. So jom Akak Jamal tunjuk apa yang kami makan hari ni. First, Akak Jamal try mango bingsu. Ais dia diperbuat daripada isi mangga sebenar. Rasa manis ni pun daripada buah. Lepas tu dipadankan pula dengan nata di koko yang kenyal, and then ada yogurt coating juice yang beri sedikit rasa creamy dan ada marshmallow yang gebu. Lepas tu ada juga green tea bingsu. Rasa matcha dia light-light je. Kena pula dengan original crystal jelly, rainbow rice yang langup dan mango popping yang pecah kat mulut. Setiap suapan beri rasa yang unik dan puas. And next, yam bingsu. Warna purple ni memang favourite Akak Jamal. Lepas tu tambah pula dengan rainbow jelly, water chestnut popping yang rangup, and then ada jelly ball yang wangi. And then bukan warna je cantik tapi rasa dia pun unik. Lepas tu air-air dia pun memang menarik. Tengoklah macam mango pomelo sago smoothie ni. Memang teringat-ingat rasa dia. Untuk matcha ni pula, kalau korang yang suka yang lebih manis, korang boleh je add on sugar. Lepas tu hazelnut milk tea with pearl ni, tengoklah si ada bear dekat atas tu. Comel kan? Lepas dah sejuk, mestilah nak panas-panas. So makanlah pula dengan Korean fried chicken. Rasa ayam ni dia macam crispy-crispy, and ada rasa pedas-pedas daripada sos tu. Not bad lah. So korang kalau tak tahu nak lepak mana dengan kawan-kawan, family atau partner, bolehlah singgah dekat Dino House ni. Sebab Adik dah Kak Jamal approve.